Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir 'alal mu'minin. Alhamdulillah. Mulakan kita Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT diberi kita bertemu kembali dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan ini bulan yang dapat kita beramal, meningkatkan segala amalan dari segi perbuatan kita ataupun anggota tubuh badan kita ataupun ilmu kita kan. Jadi kena ditingkatkan setiap waktu, setiap masa insya-Allah. Hari itu kita telah bincangkan sedikit tentang hukum akal. Hukum akal yang kita tahu dalam ilmu ni dia ada 3 sahaja hukum ni dah. Satu dipanggil hukum syarak, kemudian hukum adat, satu lagi hukum akal. Ada 3 ya. Jadi yang hukum-hukum dipanggil sibil, hukum apa semua tu, itu maksudnya termasuk sama ada dia termasuk dalam hukum adat lah. Hukum adat dipanggil kan. Adat ni. Jadi sebenarnya pun hukum adat dia tidak begitu ya. Hukum adat ni sebenarnya ialah hukum yang dipanggil refleksi ni. Refleksi ataupun apa ni? Dia panggil ialah macam kita kata kalau kita potong terputus. Gitu kan. Kalau kita potong dengan apa? Dengan pisau lah kan. Terputus. Itu dipanggil potong menggunakan pisau terputus, itu adat. Adat. Maksud adat tu apa? Maksudnya ialah benda itu tidak selama-lamanya boleh sentiasa terpotong. Dia tidak kata wajib. Dia harus. Harus pada akal lah. Maksudnya mungkin satu ketika kita potong pakai pisau tapi tak putus. Gitu kan? Tak meluka. Begitu kalau kita kata secara tabiatnya, api itu membakar. Wujudnya api itu ada benda yang dibakar. Sekarang ni pun adalah kadang-kadang kita kata ada benda terbakar tapi tak ada api. Ada benda terbakar tapi tak guna api. Contohnya dia kata kita guna tenaga solar. Matahari lah. Tak sentuh api pun. Tapi kan benda tu boleh terbakar. Boleh hangus maksud itu kan. Tak ada api tapi boleh hangus. Kita kadang orang perempuan ni takut dengan matahari. Dia takut burn dia. Burn tu apa? Hangus kan. Dia takut nanti jadi hangus. Padahal tak ada api pun. Tapi itu ialah daripada tabiat dia panggil. Tabiat api ni tak mesti disentuh langsung. Tapi kepanasan itu ialah sebenarnya itulah satu pembakaran. Gitu kan. Itu juga adalah tabiat. Itu dia panggil tabiat ni bukan sesuatu yang, itu hukum adat dia panggil, hukum adat.
Dan satu lagi dipanggil hukum syarak lah. Hukum syarak ni ialah hukum yang didatangkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala datangkan untuk kebaikan manusia. Tarikh dalam bahasa Arab ni panggil hukum syarak ialah dia panggil apa? Hukumun wudi alin nas limaslahatil dia qanun ilahiyun wudi'a limaslahatil ibad. Maksudnya satu perundangan yang Allah turunkan untuk masalah manusia. Itu dipanggil hukum syarak lah. Jadi hukum syarak ni pula dia asas dia tu ataupun puncanya Al-Quran, hadis. Gitu. Kalau dia di punca itu memang langsung daripada Al-Quran, hadis, maka itu termasuk dalam akidah. Kan? Termasuk dalam akidah. Benda tu tak boleh ditolak. Seperti solat, haji, kan? Puasa. Kita tidak boleh memberi makna yang lain. Kan? Solat ni asal makna pada bahasanya ialah doa. Maksudnya boleh tak kita hanya berdoa je, tak payah sembahyang. Itu satu, kalau kira kan hakikatnya kita menggunakan makna yang asal. Solat tu masa doa. Tapi boleh tak kita buat begitu je? Maksudnya berdoa je. Orang dah lepas azan kita doa. Dah selesai. Kau dah solat dah? Saya dah solat. Saya dah berdoa ni. Saya dah solat. Itu segi bahasanya begitu kan. Jadi di situ kita baru tahu kan, maksudnya bila isyarat datang dia khusus. Maksudnya ditafsirkan, maksudnya solat itu bukanlah makna doa sahaja. Solat itu ialah satu apa dia panggil? Satu perbuatan, aqwalun wa af'alun, kan? Perkataan ataupun perbuatan dan juga perbuatan, perkataan, perbuatan, kan? Maftatahatum bil takbir wa maftatamattum bit taslim. Yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Seperti kita sembahyang sekarang lah. Baru itu yang dimaksud sebenar dengan aqimus solah. Aqimus solah. Itu kalau maksudnya di asalnya kita tak ada guna yang lughawi itu. Maksudnya bahasa itu kita tak ada guna. Kita kena gunakan istilah itu. Istilah Allah SWT bila dia aqimus solah itu maksudnya yang seperti kita buatlah. Kan? Begitu. Dan orang lain pun tidak boleh mengambil perkataan solat itu digunakan untuk budaya dia. Contohnya orang bukan Islam kan. Dia pun kata saya solat. Saya juga solat dia macam tu kan. Tak boleh. Perkataan itu tidak boleh sebab kita tahu bahawa dia tak sembahyang macam kita. Macam mana dia kata solat kan? Cuma dalam kita sekarang ni dia termaktub dalam perlembagaan sebenarnya dia ada 10 bahasa perkataan yang orang kafir tak boleh guna. Itu kan. Solat antaranya Allah kan. Dia tidak boleh guna pada benda yang mengikut dia lah, tak boleh. Tapi kalau dia kata sembahyang, itu tak boleh lah. Kalau dia kata Tuhan, tak apa. Itu Tuhan tu umum. Bila kata solat yang maksud itu sembahyang. Sembahyang itu kita umum lah. Tapi solat itu tidak boleh. Solat itu kita orang Islam, dia mempunyai makna yang sendiri. Gitu. Jadi itu saya sebut tadi, maksudnya Al-Quran itu walaupun kita langsung daripada Al-Quran ambil, dia sudah jadi akidah, tapi kita kena memahami mengikut fiqh. Gitu. Jadi akidah itu apa? Akidah itulah keparduan. Perintah dari Allah SWT. Solat. Tapi bila kita nak laksanakan, kita kena guna
Fiqh itulah, syarak itu. Jadi fiqh itu kalau kira sebenarnya tadi fiqh tu dia lain pula makna. Makna fiqh ni sebenarnya yang tidak langsung kepada Al-Quran hadis. Tapi source dia sama juga Al-Quran hadis. Tapi tidak langsung. Jadi sebetulnya maka kita sembahyang ni sebetulnya contohnya sembahyang kita ada rukuk, ada sujud. Jadi ada juga yang diistilahkan sebagai sembahyang juga. Tapi tak ada rukuk, tak ada sujud. Itu sembahyang apa? Sembahyang jenazah. Gitu kan. Dia termasuk dia dalam arti kata solat. Sebab tu dia kata tadi dia punya maksud kepada solat itu ialah aqwalun wa af'alun maftatahatun bitakbir wa mahtatamatun bitaslim. Dia tak sebut dengan rukuk sujud. Dia sebut dengan mula dengan takbir dan disudahi dengan salam. Jadi kalau kita kira itu tuan, maksudnya dalam solat jenazah dia kata solat juga. Kita niat kita usolli juga. Usolli saja aku sembahyang. Jadi dia tak ada rukuk dan sujud. Cuma kita ni memang gitu kita tidak boleh harapkan solat seperti itu. Ada kata tak apa kalau aku tak sembahyang pun nanti akan ada orang sembahyangkan aku. Kan? Jangan bimbang kan. Macam tu kan. Ada orang ni budak-budak ni kan. Dia kata aku tak sembahyang pun tak ada hal, nanti orang akan ada orang sembahyang kat saya. Solatkan saya. Solat apa tu? Solat jenazah. Sepatutnya yang diperintahkan ialah solat yang di belakang imam tu. Okay? Yang kita diperintahkan sekarang ni, yang solat 5 waktu tu, solat yang di belakang imam, bukannya di depan imam. Itu. Jadi kalau kau tunggu yang tu, berarti ketika itu yang wajib bukan kau, yang wajib ialah orang yang hidup. Berarti ketika itu kau dah tak ada apalah. Tak ada. Bukan wajib atas kamu. Yang wajib atas kita ialah sembahyang di belakang imam. Boleh tak? Gitu. Jadi kadang pusing-pusingnya kan, orang kan. Benda tu juga. Tapi dia orang ni pandai. Dia nak cari helah supaya tak nak sembahyang tu. Seolah-olah tak sembahyang tu betul. Ini zaman sekarang ni macam tu kan. Sebenarnya bukan sekarang, dia dulu gitu. Mereka buat satu benda salah tetapi dihiaskan. Zuina su'amalihi, dia menghiaskan benda buruk amal tu nampak seolah baik. Seolah dia betul. Tak sembahyang betul. Mencuri betul. Kan? Merompak betul. Kan? Sedangkan kadang-kadang benda buruk ni kadang ada baik ni. Kan? Dan ada kadang benda buruk ni kan berdouble-double berlapis-lapis keburukan. Kan? Contohnya kan kalau seorang tu dia buat jahat. Dia zina dengan seseorang. Kan? Itu cerita Basisah kita tengok kan. Cerita Basisah ni dia ada macam besi lah. Satu besi itu ialah mana setan putih kan. Setan itu kata setan ni pun ada putih, ada baik. Dia baik. Dia baik bila macam mana tuan? Bila dia beramal. Bila dia beramal macam kita jugalah puasa, tak makan, tak minum. Jadi kalau kita manusia ni walaupun puasa, dia maghrib akan buka puasa. Setan lagi hebat kan. Dia tak buka puasa. Terus. Kan? Bila dia tak makan kan, dia tak kencing, dia tak berak. Betul tak? Kita pun kalau kita nak ikut setan gitu lah. Jangan makan, insya-Allah. Tak kencing, tak berak. Kan? Tapi jangan makan. Kan? Punca apa kita kena boleh kencing, kencing berak? Sebab kita makan. Itu antara sebab ni. Itu tindak balas. Itu dikata hukum adat. Kan? Jadi setan ni kalau dia nak
buat jahat. Dia boleh buat jahat terus buat jahat. Tapi dia sebenarnya tanya kita ni kalau nak buat jahat, biar jahat kita itu dikenal sebagai penjahat yang terhormat. Kenapa perlu begitu kan? Sebab jahat kita tu akan diikuti oleh orang lain. Kan? Jahat kita tu akan diikuti oleh orang lain dan bertitih-titih tuan. Itulah dia panggil kekufuran ni tuan ya. Yang paling pure yang mana? Macam ni. Yang pure ni apabila dilihat jahat, apabila dilihat baik. Itu yang sebenarnya dia panggil saudara-saudara Rasulullah sebut ya. Dia panggil khairuhum fil jahiliyah wa khairuhum fil Islam. Ni hadis ni. Dia hitap kerana siapa hadis ni? Kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ni masa di jahiliyah, dia piau jahiliyah. Jahiliyah dia memang kita kata berilmu lah. Berilmu. Dia ada kaedah dia. Kaedah jahiliyah tu ada. Contohnya bunuh anak perempuan. Kenapa bunuh anak perempuan? Sebab anak perempuan ni mendatangkan aib kepada keluarga. Nampak tak? Kan? Orang perempuan ni kalau berlaku perang dan ni, dia lemah. Dia akan ditawan. Dia akan jadi hamba. Dan dia akan bila jadi hamba tu, ikutlah tuan tu nak pakai dia ke nak ada anak ke tak ada anak. Anak dia pun akan jadi hamba. Terus-terusan begitu. Kan? Jadi, dia rasa memang, kalau dapat anak perempuan, merah padam itu ni. Malu. Sebab dia tak boleh mengizinkan tu. Lalu, apa jalan yang paling baik? Bunuh anak perempuan sebelum dia besar. Sebelum dia dewasa. Nampak tu? Itu pure jahiliyah. Kan? Jadi, jahiliyah ni jangan dalam kau jahiliyah. Tapi, tak ada sistem. Ini jahiliyah bodoh. Itu memang jahiliyah tu memang bodoh lah. Tapi sebenarnya tuan jahiliyah ni bukan bodoh sangat pun. Jahiliyah tu pandai. Kadang-kadang dia, kalau sama sekarang ni, kadang dia ada PhD. Tapi jahiliyah. Kan? Kadang dia ada profesor. Jahiliyah. Itu itu kena faham ya. Jadi sebab itulah. Barsisa tu, padahal syaitan bagi dia pilihan. Kau nak buat yang mana yang jahat. Kalau kau nak ikut aku ni seorang yang jahat. Dulu aku seorang jahat. Macam mana aku sekarang aku boleh beribadah terus, dia katakan. Tak makan, terus berpuasa. Kan? Terus berzikir dekat dia punya masjidnya kan. Dekat suraunya ke tempat ibadah tu terus saja kan. Jadi dia bagi 3 pilihan. Pertama, bunuh orang. Kau bersanggup bunuh orang? Tak sanggup. Kan? Kedua, kau berzina. Tak boleh dia kata. Berzina tak boleh. Baiklah, kau dua tu tak boleh. Kau minum arak boleh? Minum arak boleh. Sebab ini slow sikit. Bahaya. Mana bahaya tuan? Bila kita nampak dia sikit, dia lemah, rupanya itulah ra'su kulli khati'ah. Rupanya itulah menjadi kepala kepada semua kejahatan. Nampak ya? Nampak dia ringan je. Dulu kita banyak, dululah tahun 70-an, ada iklan-iklan, anchor is good for you. Tak tahu apa makna ni. Kan? Dipaparkan dekat billboard kan, Oscar tu, anchor ni nama Arab ya, jangan nama. It's good for you dia. Nampak Jadi memanglah di zaman Rasulullah jahiliyah tadi, orang jahiliyah ni boleh membuat syair 1000 bait. Dibaca, didendangkan Tapi 1000 bait semua berkisar mengenai Arab. 1000 bait Jadi kalau kita kata it's good for you tu hanya satu bait.
Kan satu bait syair mungkin tak sampai pun, mungkin separuh bait dia satu bait tu kan ada 2 rangkap jadi hanya setengah bait saja. It's good for you itu saja. Kan? Tapi tengok kesan dia. Sampaikan runtuhnya Sabah tamadun. Bila kita sanggup minum arak. Itu. Mahasiswa ni kan jatuhnya di situ. Kan? Dia anggap benda tu remeh. Dia anggap setan ni dia tak tahulah. Dia ingat orang baik ni tak ada buruknya. Ada buruknya kan. Bila dia salah dalam masalah akidah ni. Masalah akidah ni salah. Sebab itu kita nak meninggalkan maksiat ni, dia tak boleh kata separuh-separuh. Walaupun kita tahulah pengharaman arak ni dia ada berlaku 3 ayat Quran. 3 ayat Quran tu semuanya macam yang pertama tu hanya sekadar disebut wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Gitu kan. Tapi wa manafi'u linnas bukan ayat akhir. Wa manafi'u linnas apa dipanggil? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas akbaru min wa min apa dipanggil? Ismuhuma akbaru min nafihima. Jadi kan. Maksudnya kalau mereka bertanya orang-orang Arab ketika jahiliyah orang Islam itu bertanya bagaimana tentang khamar dalam ajaran Islam ni, arak dan judi. Lalu katakanlah oleh Imam Muhammad padanya itu ada dosa dan ada manfaat bagi manusia. Jadi manfaat inilah yang selalu ditunjulkan. Ditunjulkan kan manfaat ni. Tapi ingatlah dosa itu lebih besar daripada manfaatnya. Kan? Dosa ni dia sebenarnya ialah kesan daripada perbuatan kita kan. Tapi itu yang kita gagal memahami tentang dosa ni. Dia ingat dosa ni benda mudarat. Benda yang tak seronok. Kalau seronok apa dosanya? Ini falsafah ya. Falsafah tadi. Jadi bila dia kata begitu maknanya asal seronok bukan dosa lah. Asal benda itu manfaat tak ada apa. Gitu kan. Jadi sebab itulah maka orang beriman ni kan dia letakkan ada dosa ada pahala. Walaupun benda tu seronok, walaupun benda tu kita rasa bermanfaat, dosa itulah yang akan memburu kita kan sampai bila-bila selagi tak bertaubat. Gitu kan. Itu kalau orang beriman lah ya. Okey. Jadi itulah dia maksudnya tentang hukum syarak ni. Jadi kita tahulah dalam hukum syarak ni dia ada tauhid, ada apa ni? Ada fiqh, ada tasawuf. Lepas tu dia tuan-tuan kadang-kadang kita benda ni kita ceraikan dalam bidang ilmu. Dia ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Tapi satu ketika pula dia akan berkumpul. Kan? Dia berkumpul di mana? Dalam diri kita. Akidah di mana? Dalam hati kita. Fiqhnya benda yang perbuatan kita, kan? Tasawuf tu apa dia? Itu ialah dia punya hiasan dia. Gitu. Jadi kalau kita dalam beramal, kita nak pahala tu datang daripada mana? Daripada hiasan tu. Kan? Contohnya puasa. Kalau kita puasa kita hanya sekadar lapar dahaga, itu tak ada pahala. Itu dipanggil puasa awam. Puasa awam. Jadi puasa awam ni disebut Rasulullah kata dia tak dapat apa-apa melainkan ju' wal atas. Dia hanya dapat lapar dan dahaga. Itu sah dari sudut syarak, dari sudut fiqh, tetapi tasawuf ni tak ada. Bila tasawuf tak ada pahala. Jadi puasa ni kita mesti ada hiasan dia. Bukan sekadar lapar dahaga, kita kena jaga hati kita, kena jaga mata kita dari sudut apa? Jangan sampai kita melakukan dosa. Taklah kita itu dia panggil
Dosa tu kalau boleh puasa ni tuan, kita ajar diri kita sebulan puasa ni supaya kita pertama letakkan takwa, ittaqullah, kan? Maknanya kalau kita beramal, sedang beribadat, jangan lakukan dosa. Walaupun dosa itu kadang tidak membatalkan kita pun. Nah, kita berpuasa, kan? Contohnya, tapi tak sembahyang. Sah tak puasa kita? Sah. Kita tengok perkara membatalkan puasa, apa dia? Tak sembahyang, batal tak puasa? Tak batal. Kan? Tapi itulah kan, maksudnya puasa seperti itu puasa yang hanya dapat lapar dan dahaga. Jadi sebab itu dan paling tidak kita tingkatkan apa? Kepada hawas yang ada di punya apa? Hiasan-hiasan tu kan. Itulah panggil tasawuf. Jadi nampak dia berkumpul dalam satu tubuh jasad manusia itu, ada tempat yang akidah, ada tempat yang berfiqh, ada tempat dia panggil tasawuf itu. Jadi sebab itulah para ulama ada sebut tentang ini ialah perkara yang fardu ain, yang dipanggil hukum syarak tadi tu, kan? Yang fardu ain, yang mesti kita semua kena belajar. Okey, jadi baru kita cerita tentang hukum akal. Jadi hukum akal dia 3 je lah. Walaupun sama namanya, kan, wajib, tapi wajib daripada akal. Lalu lawan dia tu ialah dia panggil mustahil, juga pada akal. Dan satu lagi adalah harus. Harus ni dia panggil jawas. Jawas ni juga dia ialah akal. Harus pada akal. Dia 3 saja. Jadi situ dia punya neracanya apa tuan? Timbangannya apa dalam hukum akal ni? Ialah mematutkan atau tidak patut. Logik atau tidak. Logik atau tidak, itu segi akal. Tapi sudah tentulah tuan. Akal ni suatu akal yang dipanggil ghariziyah. Akal yang sihat. Kita pun dalam maqasid syar'i ni tuan, salah satunya ialah akal. Kena jaga, kan? Sebab itulah berlakulah maksudnya minum arak boleh tak boleh. Kenapa? Kerana arak ni boleh merosakkan akal. Kan? Bagi ketika itu maqasid syar'inya maksudnya siapa-siapa minum arak dia kena hudud. Kena rotan. Kan? Itu untuk mencegah supaya orang tidak minum arak. Tapi kita ni bila menggunakan barat ni, kan? Dia kata yang tak boleh minum arak ni ketika memandu je. Don't drink and drive. Okay? Itu saja. Pesan dia orang, don't drink and drive. Apa makna itu? Tuan bisa buatkan. Jadi maksudnya if you don't drink, you can drive. Maksud gitulah. Kalau kamu tak minum, kau boleh bawa. Gitu. Tapi masalahnya apa? Dia minum di rumah. Bawa kereta. Kan? Dia tak minum. Saya mana harus minum? Saya jumpa orang ni. Kan? Dia curi rambutan orang. Tengok you curi. Mana dia curi? Saya tak ada curi. Padahal dia ambil. Saya tak curi, dia kata. Orang mulut banyak busuk lah dia kata orang. Kan? Tu kata saya mencuri. Tu awak bau busuk. Mana ada bau? Dia cium saya bau mulut. Tak ada bau kan dia. Itu otak dia dah rosak. Orang sini malah orang yang kita boleh bicara ni orang yang boleh bercakap. Yang timbul daripada akal. Itu daripada akal ghariziyah. Baik dah pada pagi ni kita sentuh sikit sebenarnya masalah ni. Dipanggil apa? Mabadi. Dalam ilmu ni semua dah ada mabadi. Mabadi ni apa? Dia pembuka bicara. Ataupun dipanggil sari kata sari pembukaan lah. Maksudnya sebelum kita belajar suatu ilmu, 10 benda ni kena ada. Cuma dalam tauhid ni dia kena semua kena ada lah 10 tu. Kan? Jadi dari situlah menjadi asas kepada ilmu itu. Maknanya dia tak akan lari daripada situ. Tapi ilmu ni lah. Itu saya sebut tadi, bukan yang tadi disebut mungkin kita akan bercerai. Kita bercerai dalam bidang ilmu.
Tauhid, fiqh kan. Kita bila sebut cerita tauhid ni kita tak cerita fiqh. Seperti itu kan. Tapi bila kita nak diamalkan, dia akan berhimpun balik semua kan. Sebab itulah dia seorang ulama ni kan dia akan kena ada dua sifat, mesti ada. Al-hilli wal-'aqdi. Hilli ni apa? Rongkai. Kan? Seorang jurutera motor dia boleh buka motor tu semua, kan? Boleh buka semua. Wal-'aqdi, dia boleh cantum balik semua. Tak ada satu skru pun tertinggal. Dan dia boleh hidupkan balik semua. Gitu kan? Dia boleh hidup. Gitu. Jadi kalau seorang ulama dia tak boleh hurai ataupun boleh hurai tetapi dia tak boleh nak menyimpulkan, itu bukan ulama. Kan? Itu dia belum cukup faham tentang ilmu itu kan. Dia sekadar mungkin hanya menyampaikan sajalah. Macam saya menyampaikan kan. Saya bukannya seorang ulama yang saya boleh rongkai, kemudian saya simpulkan pada tali. Silsilah ni ada skru tertinggal. Jadi sebab itu saya kena berpandukan kitab kan. Jadi kitab ni dah insya-Allah telah pun diakui dipanggil muktabar. Dah diakui, muktabar tu dari akui kan. Bukan sekadar orang awam, maka para ulama dah mengakui kitab ni. Kitab ni memanglah tak sama dengan Quran, tapi dia ambil daripada Al-Quran dan hadis insya-Allah. Jadi mabadi ni ada 10 kan Itu disebut oleh pengarang, ni kata inna mabadiya kulli fannin asyarah al-hadd wal mawdu' thumma samarah wa fadluhu wa nisbatu wal wadi' wal ismu wal ismul imdadu wal ismul istimdadu hukm syari'. Bahasanya mabadi ilmu ni dia ada 10. Yang pertama dia panggil had, iaitu ta'rif. Had ni ta'rif lah. Definisi ilmu ni. Kemudian maudhu', maksudnya apakah tajuk-tajuk, apakah benda dihantarkan kepada apa. Dia tahulah kalau ilmu ni kita bicara apa, itu bicara 4 benda lah. Ringkasnya gitulah kan. Itu Allah, zat dan sifat, Rasul, zat dan sifat, satu lagi lah perkara sam'iyat, dan kemudian perkara-perkara yang ada kepada alam ni apa. Daripada dia panggil alam ni apa sifat yang kita kena tahu. Itu disebut dalam Quran, afala yang turu ila ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat kepada unta bagaimana dijadikan. Jadi kita tengok apa ada pada unta tu. Unta sama kita tak? Asasnya sama. Tetapi mungkin ada sikit-sikit dulu. Itulah kan. Jadi dia sama kita dari sudut kejadiannya daripada tanah, api, air, kan, angin. Empat anasir. Empat anasir ni sebenarnya semua kejadian yang dipanggil berjisim, dia ada 4 anasir. Berjisim tu maksudnya bertubuh. Ada zat dia. Ada zat, dia ada 4 jisim. 4 anasir. Ada juga yang makhluk Allah Ta'ala yang tidak ada ni. Ada. Ini disimpulkan dalam contohnya ruh. Saya tu ditanya was'alukani ruh, qul ruh min amri rabb. Kalau mereka bertanya, masuk orang Arab ketika itu untuk orang Islam pun bertanya Rasulullah. Tanya tentang ruh. Ruh ni apa dia? Kan? Dia jenis apa? Kan? Dia ada tapi tak tahu daripada apa. Maka Allah Ta'ala ajar, katakan olehmu ya Muhammad, qul ruh ar-ruh min amri rabb. Ruh itu dia kerja Tuhan aku. Jadi sama dengan ruh apa kan? Ialah akal. Sama dengan akal apa? Nafsu. Sama dengan nafsu apa? Hati. Ada 4 benda Jadi binatang dia tak ada akal. Kan? Dia ada nafsu. Kan? Dia ada roh. Kan? Dia tak ada akal. Dan dia tak ada hati. Itu binatang lah kan. Tapi kita ni dia ada 4 tu cukup. Jadi akal tu salah satunya. Itu semua adalah benda-benda yang sama macam roh lah. Mana benda yang tidak ada anasir ni. Dia tidak berjisim kan.
Bila kita mati, yang mati itulah jisim. Roh tidak mati. Roh ni bila Allah dah jadikan, Allah kekalkan. Akal begitu. Cumanya akal ni dia sifat dia kalau kita jaga, okey dia ada lah. Kan? Bila kita tidur, bila kita mati, dia pun orang panggil mati akal. Mati akal hidup-hidup mati akal kan. Masa jam ni kan nak lalu ikut jalan Tanjung Karang, Pos Selangor Tanjung Karang, jam. Kan? Masuklah jalan Tiram Jaya. Jam juga. Dekat mana? Dekat apa ni? Apa ni? Tuan, apa nama itu? Yang tempat jembatan di Ban Kenal tu kan. Situ jam. Wah, mati akal itu. Itu mati akal. Kita mati ke tak mati lagi? Mati akal tu orang hidup. Akalnya dah tak tahu nak buat apa dah. Itu berapa mati? Mati akal. Jadi akal ni Allah Ta'ala akan kembalikan dalam kubur. Lepas itu bila kita dah mati dan kita dihidupkan dalam kubur tu, hidup yang separuh. Tapi ada orang tak setuju. Mana separuh? Yalah separuh lah hidupnya kan. Pasal nak kata kiamat belum lagi. Dia panggil alam barzah. Kan? Alam barzah ni salah satu alam. Kalau baca talqin tu dengar betul. Satu alam daripada beberapa alam nak menuju ke akhirat. Begitu kan? Banyak alam itu. Barzah ni antara hidup dan mati. Alam di situlah. Mudahnya kita katakan. Bila kita dihidupkan dalam alam barzah tu kan, Allah Ta'ala kembalikan roh kita, kembalikan akal kita. Walaupun dulu masa kita nak mati, kita nyanyuk dah kan. Tapi bila kita dihidupkan balik, kita ingat balik. Ingat balik. Dosa kita di dunia ni begitu lupa. Hutang kita lupa. Memanglah hutang ni kalau boleh dilupakan. Lupalah saya. Gitu kan. Jadi kawan tu, mana kau ni lupa? Aku yang bagi hutang tak lupa. Biasalah. Orang bagi hutang, dia kena ingat hutang. Sebab itu dalam solution dalam hutang ni, Allah kata apa dia panggil? Wa in kana zu usrati fa naziratu ila maisarah. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau memanglah orang berhutang dia kena ingat kan. Kalau tak ingat kena tulis kan. Hutang ni tulis. Kalau dulu asalnya wajib. Sekarang dia panggil hutang tu tak wajib lah kita sunat kita tulis ni. Orang Melayu buat tulis ni dia kurang. Dokumentasi kurang. Orang Israel dan Yahudi ingat betul dia. Ingat. Kita ni usahakan ni tok kita yang kedua tak ingat tak tahu kan. Saya bin ayah saya bin tok. Tok yang atas tu tak tahu dah. Tak tercatat dalam mana-mana dokumen kita. Kan dalam IC tak ada. Apatah lagi hutang. Tapi insya-Allah lah kita kata ingat dia udah hutang dengan saya. Tapi tak tahu berapa. Kita buat pula. Bila dia bayar sepatutnya dia patut-patutnya dah 3 tahun ke 4 tahun ni. Tak bayar-bayar. Contoh itu kan. Tapi apa solution untuk menyelesaikan masalah? Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu sedekahkan hutang tu, itu lebih baik daripada kamu. Kalau kamu tahu. Apa yang kita tahu kan? Selama dia berhutang kita, ada tak kita kena berhutang dengan orang lain kan? Contohnya dia hutang kita 1,000 kan. Lepas tu kita, kita nak menyara anak isteri kan. Pernah tak kita nak menyara anak isteri tu? Orang tu hutang kita sebab nak beli beras. Nak beli beras, nak beli tu macam-macam lah kan. Dia kata makanan, benda perlulah. Itu asal kepada hutang, perlu. Jangan tak perlu berhutang juga. Sekarang kena hutang. Sekarang kena hutang. Kena hutang kan. Kalau tak kena hutang,
kita dicari di LHDN. Okay? Orang ni tak ada hutang. Tak ada hutang, bahaya ni. Kena cari dia. Baik kita kena bagi cakap saya ada hutang. Jadi LHDN insya-Allah kita boleh lepas. Hutang tak ada. Hutang ada, banyak hutang. Okay? Jadi tapi itu dia sebut hutang yang perlu boleh, tak masalah, harus. Jadi hutang tu lebih baik daripada sedekah. Tapi kenapa dia ayat ni kata sedekah tu lebih baik daripada hutang? Sebab orang tu tak boleh nak bayar, dia miskin terus, tuan. Miskin tegar. Kalau iman tegar, alhamdulillah. Miskin tegar. Istilah baru ni, dulu tak ada, tuan. Dulu kalau kau miskin ni tak berapa teruklah. Tapi kalau fakir teruk. Teruk tu fakir, kan? Keperluan dia satu hari RM10. Dia dapat RM1. Bawah RM5 lah. RM4, RM3. Ini fakir. Kan? Ataupun bahasa Melayu apa lah. Tapi kita senang, lembut sikit fakir. Jadi ramai orang itu fakir. Saya pun fakir juga. Kan? Fakir paling tidak kita fakir ila Allah. Kan? Kita berharap pada Allah. Okey. Jadi maudhu' tadi gitu ya. Kemudian ada pula dia panggil samarah, itu dia panggil faedah lah. Ada buah dia. Kemudian dia ada kelebihan. Kemudian dia ada nisbah. Kemudian ada yang menghantar, yang mempelopori, yang mula-mula menerbitkan ilmu daripada Al-Quran hadis. Siapa? Saya tu bila orang tanya, zaman Rasulullah tu mazhab apa? Syafi'i ke? Rasulullah mazhab Asy'ari Maturidi ke? Ini soalan daripada orang bodoh yang tak belajar. Tak belajar dia. Sebab kalau dia tahu satu ilmu tu ada wadi', ada yang menghantarkan. Ada masa apa wadi' ni? Maksudnya ialah dia menerbitkan ilmu itu daripada Quran hadis. Mana asalnya Quran hadis. Tak ada sebut tentang ilmu tauhid, ilmu fiqh, semua tak ada. Tapi bila kita nak jadikan dia sebagai ilmu, itu saya kata tadi kan, yang situ ilmu juga, tapi ilmu itu dalam keadaan yang mesti lagi seperti lautan. Kan? Lautan ni apa ada kan? Banyak lah macam-macam. Kan? Habis kita nak apa? Itu kan. Kita nak tangkap ikan. Padahal dalam laut tu bukan ikan aja. Ada mutiara. Kan? Jadi dua benda yang paling disebut dalam Quran ni. Kan? Lu'lu'i wal marjan. Dua benda. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Keluar daripada laut ni ialah lu'lu', mutiara, satu lagi marjan. Marjan ni apa kan? Marjan ni ialah benda tu dia lembut. Senangnya orang panggil apa? Dia panggil mani paus lah. Mani paus. Kan? Dia panggil ambar. Jadi mani paus ni dia ada, pertama kandungan ni mesti ambar. Jadi sebab itu benda tu wangi. Kan? Itu dipanggil kasturi laut. Kasturi ambar. Dia mani apa? Mani sperma lagi kan? Sperma ke bukan sperma? Semua. Sperma. Mana paus ni dia wangi kan? Jadi harga ni masya-Allah. Siapa dapat sekilo, tak sampai sekilo lah, setengah kilo kan? Memang kaya lah, jutawan. Okay. Ini wadi' ni kan. Jadi dalam ilmu ni siapa yang wadi' ialah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah wadi' ni. Kan? Yang menghantarkan, yang mengeluarkan ilmu itu daripada Al-Quran hadis. Perlu tak kita keluarkan? Perlulah. Sebab kita ni tak faham Quran. Tak faham hadis kan. Jadi ulama ni dia keluarkan dalam bentuk yang dia keluarkan yang benda-benda tauhid, benda-benda akidah. Kan? Lepas tu, itu panggil wadi'. Kemudian nama, istimdad, ambilan dia. Kemudian hukum syarak. Maka hukumnya apa? Wajib. Aini. Mana yang wajib aini? Wajib fardu ain ialah pada contohnya kan kita kena belajar 20 sifat kan. Yang wajib, yang mustahil, yang harus Itu wajib hukumnya, wajib aini. Kemudian mendatangkan dalil kan. Itu dia panggil apa tadi yang tadi wajib 20 sifat.
itu ialah yang secara fardu ain. Ada pun berfardu kifayah, mana semua sifat-sifat yang baik itu semua ialah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu dipanggil. Yang 20 ni apa? Yang fardu ain kita kena tahu secara tafsir. Itu fardu ainnya. Kan? Yang lain itu fardu kifayah. Tak. Jadi itu segi hukum ya. Kemudian ada masail dia. Itu kan. Kita sebab itu para siapa yang dia menghabisi 10 ni kita huraikan, kita telurusi semua, insya-Allah dia kata haza syarafa, maksudnya sampailah kepada kemuliaan, sempurnalah kemuliaan itu. Baik. Adalah saya nak sebut sikitlah, akan datang kita akan bincangkan secara tuntaslah insya-Allah. Tapi satulah kita ni kadang dipanggil apa? Bila kita di sini ada semula dia panggil ambilan ni, istimdad ni. Ambilan Al-Quran hadis. Maknanya apa saja ilmu semua memang daripada Al-Quran dan hadis. Tak. Jadi hari ni orang tanya, orang selalu dalam medsos lah. Dia sebut, contohnya dia kata kajian sains, kan? Kajian kalau sejarah biasa buat panggil yang kita korek-korek tanah apa semua ada dinosaur, kan? Tulang dinosaur. Jadi ini tak disebut dalam Quran, kan? Jadi maksudnya Al-Quran ini tak lengkap dia kata. Sedangkan dinosaur telah dikaji oleh saintis. Dinosaur tu. Ni tulang dia. Tulang dia. Maksudnya dan kita yang mengambil minyak hari ialah daripada fosil dinosaur. Dia orang katalah. Kan? Fosil dinosaur. Kita nak ceritanya kan. Quran tak cerita dinosaur. Nama dia apatah lagi kan? Tak sebut. Kita macam mana kan? Confuse tak? Nak percaya dia ke nak percaya Quran? Susah pun susah. Lepas tu dia siap ada lagi. Dia buat filem lagi kan. Dinosaur ni. Dia buat filem lagi kan. Zaman tu manusia dah ada dah dia kata. Ini Nabi Adam ni kata tak ada cerita pun dia jumpa dinosaur. Adam ni baru. Ada manusia sebelum tu lagi. Dia panggil manusia. Itulah maksudnya kita ni orang Islam kan berbeza kan. Ilmu kita dengan mereka berbeza. Agak-agak mana lebih autentik lah. Lebih asli. Adakah kita punya atau mereka punya? Kita orang Islam kena secara umumnya kena percaya Al-Quran punya lagi autentik, kan? Itu saya kata istimdad dia Quran hadis lah. Kan? Rasulullah dan hadis-hadisnya bukan sekadar contemporary, bukan. Bukan sekadar masa tu saja. Kan? Tetapi dia contemporary itu maksudnya seluruh zaman Islam ni sesuai. Kan? Dan Rasulullah cerita benda yang dah pernah berlaku. Al-Quran betul sifat dia kan. Maksud sifat Quran ni dia pernah cerita tentang dulu-dulu. Sejak daripada Adam sampai zaman Rasulullah. Daripada zaman Rasulullah tu tak cerita apa sekitaran Rasulullah. Dan juga dia cerita yang akan datang. Kan? Yang kita jelasnya akan datang apa ialah kiamat lah kan. Tapi selain daripada kiamat, sebelum kiamat dia ceritalah tentang kita ni kan. Disebut apa? Lan tarda angkal yahudu wal nasara hatta tatabi millatahum. Dia dah sebut tentang Yahudi Nasara apa sifatnya, dia tak akan sekali-kali ikut kita kan. Bahkan dia nak kita ikut dia. Sebab itulah mudahnya ucapannya disebut dalam Fatihah tu apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan? Dua maghdub dengan dal. Maghdub ni kalau kira ialah Yahudi kan.
Kita tak nak. Itu tafsiran, mana-mana tafsiran memang menyebut tentang siapakah dimaksudkan Al-Quran tentang maghdub, ialah Yahudi. Siapa yang dimaksudkan dhal, itu ialah Nasara. Kan? Jadi itu menjadi satu kita punya apa dipanggil? Kaedah lah kan. Kalau dengan Yahudi, Nasara, mesti kita letakkan mereka takkan ikut kita. Dia tak akan suka dengan kita. Kan? Tapi dia nak kita ikut dia. Ini tuan ya. Macam tu kalau kita dalam berjuang tentang isu Palestin, kita jangan lupa ni ayat ni tuan ya. Supaya kita jangan sikit pun kita ikut dia orang. Kita mesti khilaf. Kalau dia kata gini, kita kata gini. Gitu. Itu ajaran pada kita tuan ya. Menjadi akidah. Itu yang kita sebut 17 kali dalam Fatihah, dalam apa ni solat ya. Jadi inilah tuan ya, maksudnya soalan-soalan tadi kan. Kalau kita mudahlah ya. Tak. Kan? Yang mula Adam lah. Sebab Al-Quran. Apa yang ini kajian saya. Itu mungkin ada sama dengan kita, tetapi itu bukan kita, itu bukan manusia. Itu dipanggil monyet, kita panggil beruk. Zaman kita pun ada monyet beruk ni. Dia tak jadinya monyet tu jadi orang, tak ada. Kita simpanlah 200 tahun monyet tu. Kalau tak matilah. Adakah dia jadi manusia? Tak ada. Ini kita faham ya. Dia maksud manusia tu disebut Adam. Adam kan manusia. Tapi mana Adam tu sebenarnya bukan manusia. Adam itulah dipanggil campuran tanah, air, api, angin. Itu Adam. Min adimil ab. Campuran tanah. Okey, itu dua ya. Cukup kita untuk tadi ya, supaya kita sebenarnya dari tauhid kan, kita akan pergi menjawab persoalan-persoalan yang selalu ditimbulkan orang kafir, dan sebagai orang Islam yang dia sebenarnya tak ada ilmu tapi dia cedok daripada saintis kononnya, kan, mana dia juga menjadi keliru. Jawapan kita mesti pertama, semua datang daripada Islam, semua datang dari Al-Quran dan hadis. Okay. Okay, sekarang tuan-tuan, perkongsian kita insya-Allah. Mudah-mudahan puasa kita ialah puasa terbaik pada tahun insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.